Ramai menjangka JDT akan terus mendominasi, tetapi malam ini Kuching City hadir dengan misi mencipta sejarah terbesar kelab. Dalam suasana final penuh tekanan di Bukit Jalil, satu kesilapan kecil boleh mengubah segalanya. Malam yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Stadium Nasional Bukit Jalil bakal bergema dengan sorakan puluhan ribu penyokong apabila Johor Darul Ta'zim, JDT, turun menentang Kuching City FC dalam aksi final Piala Malaysia 2025-2026 malam ini. Perlawanan yang dijadual berlangsung pada jam 9 malam ini, bukan sekadar perebutan trofi paling berprestij bola sepak Malaysia, malah dianggap sebagai pertarungan maruah antara pasukan gergasi dan pencabar baharu yang sedang mencipta nama dalam Liga Malaysia. Menjelang sepak mula, ramai pemerhati percaya final kali ini bakal menjadi antara perlawanan paling sengit musim ini. Walaupun JDT turun selaku juara bertahan dan pasukan pilihan, Kuching City dilihat memiliki kemampuan untuk mencipta kejutan besar di pentas akhir. Suasana di Bukit Jalil dijangka luar biasa apabila ribuan penyokong dari Johor dan Sarawak mula membanjiri ibu negara sejak semalam. Kedua-dua penyokong hadir dengan keyakinan tersendiri bahawa pasukan mereka mampu menjulang trofi berprestij itu. Bagi JDT, kemenangan malam ini amat penting untuk meneruskan dominasi mereka dalam bola sepak tempatan. Harimau Selatan mahu mempertahankan kejuaraan yang dimenangi sejak edisi 2022, sekaligus menambah koleksi trofi mereka musim ini. Namun begitu, laluan JDT dijangka tidak semudah yang disangka. Kuching City hadir ke final dengan semangat luar biasa selepas mempamerkan prestasi konsisten sepanjang musim. Skuad kendalian Aidil Syarin Saha itu bukan sahaja berjaya menamatkan saingan liga di kelompok teratas, malah turut mencipta sejarah apabila layak ke Liga Juara-Juara AFC 2, ACL 2. Kejayaan itu membuktikan bahawa The Cats kini bukan lagi pasukan biasa dalam saingan Liga Malaysia. Bekas penjaga gol Harimau Malaya dan JDT, Farizal Marlias turut mengingatkan Harimau Selatan agar tidak memandang rendah kemampuan Kuching City. Menurut Farizal, kekuatan utama Kuching City terletak pada disiplin taktikal dan serangan balas pantas yang boleh menghukum lawan pada bila-bila masa. Beliau percaya JDT perlu lebih berhati-hati terutama ketika kehilangan bola di kawasan tengah, kerana Kuching City memiliki beberapa pemain yang sangat berbahaya dalam situasi serangan balas. Antara pemain yang menjadi perhatian ialah Ronald Ngah dan Ramadan Saifullah Usman. Ronald terkenal dengan kelajuan serta penyudah tajam di hadapan gol, manakala Ramadan pula memiliki kreativiti tinggi dalam mencipta peluang. Jika kedua-dua pemain ini berjaya mendapat ruang, benteng pertahanan JDT mungkin berdepan malam yang sukar di Bukit Jalil. Walaupun begitu, JDT tetap memiliki kelebihan besar dari segi pengalaman dan kualiti pemain. Pasukan kendalian Cisco Munoz itu dibarisi ramai pemain bintang yang sudah biasa bermain dalam aksi final dan perlawanan bertekanan tinggi. Nama seperti Arif Aiman Hanapi dijangka kembali menjadi tumpuan penyokong Harimau Selatan. Pemain sensasi kebangsaan itu terus membuktikan dirinya sebagai antara pemain terbaik Malaysia ketika ini. Kelajuan, kemahiran menggelecek dan kemampuan menjaringkan gol menjadikan Arif Aiman ancaman utama buat Kuching City malam ini. Selain Arif Aiman, JDT turut memiliki Bergson da Silva yang terkenal sebagai mesin gol pasukan. Penyerang dari Brazil itu sering muncul penyelamat dalam perlawanan penting dan dijangka menjadi sandaran utama di bahagian serangan. Kehadiran pemain import berkualiti seperti Jairo da Silva dan X turut memberikan dimensi berbeza kepada corak permainan JDT. Namun begitu, final sentiasa berbeza daripada perlawanan biasa. Tekanan tinggi, sorakan penyokong dan suasana pentas akhir boleh mengubah apa sahaja dalam tempoh 90 minit. Kuching City pastinya sedar mereka tidak memiliki tekanan sebesar JDT. Status underdog mungkin memberi kelebihan psikologi kepada The Cats untuk bermain lebih tenang dan berani. Aidil Syarin juga dikenali sebagai jurulatih yang bijak merancang taktikal dalam perlawanan besar. Beliau dijangka menggunakan pendekatan lebih defensif sebelum melancarkan serangan balas pantas untuk mengejutkan JDT.
Ramai peminat bola sepak tempatan mula melihat final kali ini sebagai peluang terbaik buat Kuching City mencipta sejarah terbesar kelab. Jika berjaya menewaskan JDT malam ini, kemenangan itu pasti akan dikenang sebagai salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Malaysia. Di media sosial pula, perlawanan ini menjadi topik hangat sejak beberapa hari lalu. Penyokong kedua-dua pasukan saling berbalas keyakinan dan ramalan mengenai keputusan akhir. Ada yang percaya pengalaman JDT akan menjadi pemisah utama, namun tidak kurang juga yang merasakan semangat juang Kuching City mampu menghasilkan kejutan sensasi. Apa yang pasti, final malam ini bukan sekadar tentang trofi. Ia juga tentang maruah, sejarah dan peluang untuk mengukir nama dalam bola sepak Malaysia. JDT mahu terus membuktikan mereka masih kuasa nombor satu negara, manakala Kuching City mahu menunjukkan bahawa mereka kini setanding dengan pasukan elit Liga Malaysia. Perlawanan malam ini juga dijangka menjadi pentas penting buat beberapa pemain, membuktikan kemampuan mereka di hadapan ribuan penyokong dan jutaan penonton di televisyen. Jika JDT berjaya menjulang trofi, mereka akan terus mengukuhkan dominasi sebagai kelab paling berjaya dalam era moden bola sepak Malaysia. Namun jika Kuching City mencipta kemenangan, ia bakal menjadi detik paling bersejarah dalam perjalanan kelab dari Sarawak itu. Segala persoalan bakal terjawab malam ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Adakah JDT sekali lagi membuktikan kehebatan mereka sebagai raja bola sepak Malaysia? Atau Kuching City akan mencipta kejutan terbesar musim ini dan merampas trofi Piala Malaysia daripada tangan juara bertahan? Semuanya bakal ditentukan dalam aksi final yang dijangka penuh dramatik, sengit dan mendebarkan sehingga whistle penamat dibunyikan.